So hi guys, another day, another menu. So hari ni Fatih rasa Fatih nak makan siakap masak steam limau. So kali ni kita makan dengan nasi putih lah. Siakap steam limau ni korang memang sedap gila kalau makan dengan nasi putih lah. Panas-panas pula tu memang syahdu. So let's go. So mana yang tertanya rasa dia tu, siakap steam limau ni guys, rasa dia macam ada masam-masam sikit, ada manis sikit, ada pedas-pedas dia. So dia macam memang cukup rasa lah. Kalau korang tengok portion dia pun boleh makan 2-3 orang makan. Macam Fatih seorang memang tak habis lah, terlalu besar sangat ikan dia. So jom kita try. Kalau korang tengok isi dia sangat soft. Kalau makan ni auto cair dalam mulut. Isi dia ni pun cukup rasa tau. Ada masak-masak, ada manis, ada pedas dia. So kalau nak ratah tak nak makan nasi putih pun tak ada masalah tau. Nampak? So kalau korang craving nak makan siakap masak steam ikan besar, rasa pun cukup rasa, makan pula dengan nasi panas-panas sambil bertemankan suasana yang indah tepi pantai, korang datang terus dekat NH Pulau Tepong. Okay, so korang saya nak sambung makan dulu. Kita jumpa dekat NL, okay? Bye!